inisiatif yang mungkin kita boleh ambil untuk membantu mereka-mereka ini semua? Inisiatif yang saya rasakan adalah, ini hanya cadangan, iaitu kuasa harus diberikan pada guru-guru yang telah diragut oleh sesetengah pihak. Okay, I agree with that. Yes, saya setuju. Sebab macam saya pun, saya adalah tahun 90-an kan, 95. Sewaktu saya sekolah dulu pun, guru-guru agak tegas juga, seperti guru disiplin terutamanya kan. Kalau kita dah buat salah dan sebagainya tu, kita memang akan dihukum berdiri atas meja dan sebagainya. Cuma perkara itu sekarang ni dah berkurangan, kerana apa yang saya dapat daripada pandangan, ada segelintir ibu bapa yang pernah mengalami pengalaman seperti apa yang saya rasa. Dia tak nak terjadi perkara yang sama terhadap anak-anak mereka. So adakah ini salah satu punca yang mencetuskan melahirkan rasa yang hilang hormat kepada guru-guru mereka? Okey, kalau tanya kepada saya, ibu bapa harus faham dan harus terima, iaitu zaman mereka memang digunakan kekerasan ataupun hukuman-hukuman yang tertentu, sebab tu mereka jadi manusia pada sekarang, insan yang baik sekarang. Kita harus accept juga, iaitu ibu bapa tidak pernah tidak pernah ada dalam sekitar mereka untuk 24/7. Yang banyak masa yang mereka luang masa adalah dekat sekolah. So ya, cikgu-cikgu lebih mengetahui dan lebih tahu karakter seorang anak murid dia macam mana. Sebab guru ni adalah melahirkan satu insan yang berjaya, yang dari segi akademik maupun secara rohaniah. Bagi saya, guru-guru ni harus diberikan kuasa untuk mendidik anak-anak mereka, supaya mereka boleh jadi lebih baik daripada ibu bapa yang ada pada sekarang. Itu yang harusnya jadi satu objektif ataupun goal kepada ibu bapa, supaya mereka lihat anak dia jadi seorang insan yang boleh jadi contoh teladan dalam komuniti. Baik, setuju.